hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Kita tak boleh ulang balik dah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan kenal. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Alhamdulillah, ini di antara memori yang kita bina di dunia ni. Dan kita harap di akhirat itu pun macam tu lah. Kita boleh duduk bersama macam ni kan. Seronok. Memori yang kita bina ni belum tentu kita boleh ulang semula kan? Sebab tu tuan-tuan, berbahagialah bila ada kawan-kawan yang boleh terhibur, boleh gelak sekali. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di geng surau kan, ambillah peluang duduk dengan ustaz-ustaz, murabbi ni. Kerana apa? Kita bina memori ni. Semoga kita duduk dalam syurga esok, kita akan berjumpa semula.